Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bertemu kembali dalam channel Mak, and welcome back to my channel Azlan MODYAN. Sedikit sama ada saja, banyak terima kita lapar, kita kongsi rezeki barulah barakah. So apa khabar rakan-rakan Mak daripada Sabang sampai ke Merauke, daripada seluruh kepulauan Indonesia, tak kiralah di mana saja anda berada. Rakan-rakan daripada semenanjung Malaysia, daripada utara sampai ke selatan, termasuklah Sabah, Sarawak, Brunei Darussalam dan Singapura. Mak mengharapkan you sentiasa dirahmati Allah lah, dapat melakukan ikhtiaran seperti biasa. Kalau tak sihat jangan bertangguh, jangan melengah jumlah pakar perubatan, kerana mencegah tu lebih baik daripada mengubati. So hari ni Mak bersiaran luar. Mak pergi ke kursus renang anjuran Jabatan Bomba Negeri Johor, dan ada bermacam-macam aktiviti lah selain kursus ni untuk pelajar tingkatan 1, 2 dan 3, dan juga dibuka untuk orang awam untuk orang awam yang mereka ada anak yang masih bersekolah, bolehlah mendaftar masuk. Memang katanya hari ni untuk yang daftar tu dah secara online penuh. So ada juga pameran bergerak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, ada bahagian forensik. Jomlah kita layan apakah antara sebahagian daripada aktiviti yang telah disediakan oleh Jabatan Bomba. Okey, ni dia. Kita tengok ada pameran bergerak Jabatan Bomba. Kita tengok, kita akan naik dalam. Ini ada dia forensik kebakaran. Ni ada proses. Ni tengok budak-budak ni, keteruja dia. Kita tengok yang atas tu. Ni abang bomba. Tu. Ni abang bomba. Lebih ramai pelajar perempuan. Nampak lebih pelajar perempuan. Yang naik ke atas. Ya Allah. Jangan lupa nak satu pemadam api. Dia malam buat demo, memang dapat. Buat demo pemadam api Ni tu. saya tu dia. Tadi Mak jumpa ketua pengarah bomba Ni dia nampak. Ni ada patung. Ni untuk menyelam Ni untuk menyelam. Nampak. Ni dia. Kita tengok. Dia. Ni. Kita dah masuk dalam dah. Pintu depan. Sekejap. Ni kita tengok, kita naik ke dalam. Naik. Kita tengok apa kat dalam ni ada. Ya. Oh. Oi, baik-baik nak. Ya Allah, kita tengok. Okey, semua dah okey. Bukan jarang bukan selalu kita dapat benda-benda macam ni So kita boleh tengoklah, kita boleh tonton. Dia antara dia. Hai, peace. Ni bagaimana proses video ditunjukkan, bagaimana kaedah-kaedah untuk menyelamatkan sesuatu mangsa daripada ni dalam air ni kan. Okey, dalam air. Okey, kita tengok luas dalam ni luas tengok. Cantik, luas. Sedap tidur, ada aircon. Ni dia pameran dia. Dia ada maklumat. Bomba ni kalau kita tengok bukan saja menyelamat di air, di api. Segala bagai pun, kereta terbakar pun dia, bot karam pun dia, segala-galanya lah. Ni sangat istimewa. Ini peluang yang jarang kita dapat lah. Tu nampak. Dia turun di bahagian belakang. Nampak? Bagus. Bila kemalangan pun kita panggil bomba. Bila kemalangan pun kita panggil bomba. Nampak? Sekarang ni kita nak tanya pelajar-pelajar ni yang ramai-ramai ni.
Okay. Apa pendapat you all tentang apa ni pameran bomba yang anda saksikan hari ini? Saya berasa bersyukur dan bergembira kerana pasukan penyelamat telah datang ke mata kita untuk membuat pameran. Benda ni dapat menjadikan pengajaran kepada kita, dapat kita belajar tentang alatan-alatan bomba ni semua, cara menyelamatkan orang dan kita juga menciptakan pengalaman yang baru. Madam. Itu madam. My boss. Ni motor dia. Motor bomba. Kalau mak nak naik memang tak sampai. Kau tengok. Mak ni rendang. Tapi motor ni. Ya Allah. Hai. Oh. Unik motor ni. Kita tengok madam naik. Kita tengok. Kita ambil madam naik. Madam. My boss. Tak. My boss naik. My boss naik. Nampak? Masuk kata dia. Kita ambil dekat. Tu. Nama dia ni panggil sebagai SKTN. Okey. So SKTN ni sebagai satu lagi bagi dia orang ni, orang awam bagi pengalaman dan bagi rasa macam mana anggota bom. Satu lagi mula bagi pengalaman dia macam mana bila kita terperangkap dekat satu bilik ataupun rumah bila kita dalam kebakaran. So kita akan rasa gelap tu macam mana. Oh. Ada banyak rintangan, ada halangan, ada mati. So kita nak tengok orang tu ada panik ke atau tidak. So bila dia dah kalau dalam diri tak panik, sudah dia dah tahulah. Fungsi utamanya jangan panik bila ada kebakaran. Selain itu juga pengalaman macam mana anggota bomba bila memadamkan kebakaran dalam keadaan tanpa cahaya. Kita akan masuk. Tapi ni cuma hanya 20% 30% je kita rasa. Kalau ada bomba semua gelap memang tak nampak langsung. So kita punya cara hanya menggunakan tangan lah untuk rasa kaki. Oh faham. Saya ingat tadi kolah bukan apa Sadik Sidik. Sidik. Terima kasih atas penjelasan tadi ya. Okey. Kita tanya pelajar perempuan ni. Kau tingkatan berapa? Tingkatan berapa? Saya tingkatan 3. Tingkatan 3. So apa pendapat kamu tentang pameran bomba ni? Oh, pameran ni saya rasa saya boleh lepas ni saya boleh berenang lagi laju. Lagi laju. Okey. Saya boleh masuk MSSG. Okey. Itu aja. Tak, saya tadi ada belajar sikit lah pasal bomba. Saya nak pegang ular. Tadi ada ular. Besar. Di mana? Di sana. Nanti Cik Lan boleh interview ular. Oh. Interview ular. Okey. Terbaik. Ni sedang berlangsung sedang berlangsung. Pelajar ni akan dilatih lah dalam kolam buatan ni dengan 3,000 liter air kalau tak silap mak ni kolam buatan yang disediakan oleh pihak bomba. Ada 4 kolam. Ada 4 kolam. Ni pelajar sedang berdoa. Kita cari orang awam ada. Ni ada 4 kolam. Ni madam saya, bos saya. Ni dia. Ada 4 kolam yang disediakan. Kita tunggu. Di sana juga ada, kita tengok. Ni kita tengok apa dia yang ditulis ni.
Ni belajar renang. So kita tengoklah. Oh mak kau licin. Sangat best pameran ni memang sangat best. Bukan selalu ada. Kita tengok. Okey. Ini adalah untuk sedia urus risiko isi rumah. Dia panggil suri. Ni dia. Ni ada demo. Kemudian ni dia. Hai. Ni dia pameran-pamerannya. Itu dia. Kita tengoklah. Sangat best ni, sangat best. Ni ada ular. Bomba pun bukan sekadar memadam kebakaran, tetapi bomba juga berperanan. Mak kau ular betul kau. Wah, jangan. Ular betul. Ada. Ini dia. Wah, sesak. Awam yang masuk bagus. Ni sebelum dia nak berenang ni dia ajarlah teknik bagaimana ini mereka yang ada yang tahu berenang, ada yang masih tak tahu berenang. Teknik nak mengapungkan badan semua mak dipahamkan, dia kena buat latihan dululah. So bila dah ada asas ni, besok bila berlaku sesuatu bencana, dia orang dah tahu, dah boleh gunakan teknik ni. Ni yang sana tu untuk student, yang ni untuk orang awam. Nampak? Abang bomba yang handsome ya. Ni kolam ni. Nampak kolam sementara. Mak pun tak pernah tengok kolam-kolam yang disediakan oleh Pak Bomba ni. Untungnya datang pameran kita tahu. Oh macam ini kolamnya rupanya. Air dia 3,000 liter tau. Kau bayangkan? Nampak? Sekarang ni untuk kategori perempuan dia dalam ni lah. Ni kolam yang memang kolam yang sedia ada lah. Ni di dalam ni. Ini para ibu bapa dia. Nampak para ibu bapa dia ni? Bukan para ibu bapa, ibu saja. Kau tengok ni berenang ke dia berkubang. Cuma kau bayangkan. Ni tak. Kau tengok. Masing-masing dah pandai dah. Ni kolam sementara ni. Kolam sementara yang bomba buat. Yang luar ni sedang menunggu. Kau tengok menunggu. Semua dah dapat asas untuk belajar berenang. Dah tak sabar dah. Ini lebih daripada gerak nampak? Basah. Nampak? Kau tengok. Kalau Johor kata lebih berkubang Tapi dah pandai dah, nampak dah. Ini biasa kalau banjir semua selamat ni, dah tak ada masalah. Dah tahu berenang. Kau tengok walaupun kolam ni kolam buatan, kolam sementara, Jabatan Mobile, tapi dia siap kelengkapan dia. Ada mesin dia, dia tak perlu bimbang. Bila air tu keluar pun dia akan suling balik. So kau tak perlu bimbang kena orang kata nak jangkitan lah, penyakit, tak ada. Dia memang sistem dia memang canggih. Ni memang terbaik lah. Kos dia pun mahal ni. Mana budak-budak tak suka sejuk. Dia berbumbung. Dia pasang kemah lagi siap. Di kolam yang satu lagi tu dekat sana tu, tapi dia tak ada bumbung. Yang di sebelah sana tu, itu wanita. Itu kolam kekal. Yang ni kita, ini kolam sementara. Inilah dia. Mak rasa sampai di sini sajalah. Lepas ni mak nak pergi uruskan hadiah untuk Hari Guru dan Hari Pekerja.
Nak minum teh bunga ni. Tapi mak campur air masak. Sebab nak kurangkan manis. Ni dah panas, dah berpeluh-peluh. Okey, jumpa anda di Puncak Kejayaan. Kurangkan kontroversi, tegakkan prestasi, hasil peribadi yang paling penting, berdiri di atas kaki sendiri. Doa selalu, insya-Allah bahagia yang akan mengiringi. Dan like, share dan komen. Yang baru nak bergabung, silakan. Please welcome to my channel, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Johor. Nampak? Okay, bye. Assalamualaikum.